أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan kepada kita nikmat untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita, dapat lagi sama-sama kita melakukan kewajipan-kewajipan yang telah difardukan kepada kita dan dapat kita teruskan kehidupan seperti biasa di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-puan, apa khabar semua? Sahabat-sahabat yang bersama dengan saya pada pagi ini, baru masuk 2 orang sahaja ni. So bantu kami, yang pertama sekali seperti biasa nampak sahaja live Hilwan Madani di TikTok. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kena tap screen. Yang kedua, bantu kami untuk tekan button share di bawah sana. Semoga lebih ramai lagi manfaat yang dapat daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan mungkin ada kalangan sahabat kita yang pertama kali bertemu dengan TikTok live Hilwan Madani. Untuk makluman sahabat-sahabat semua, tuan-puan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita di Hilwan Madani merupakan pusat pengajian Al-Quran dari sudut tajwid dan juga pusat tadabbur Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah sebagai jihad kami terhadap ilmu Al-Quran, insya-Allah kita lakukan live di TikTok ini setiap hari Ahad hingga hari Khamis pada jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi, satu muka surat. Dan insya-Allah tuan-puan, hari ini kita masuk kepada muka surat 84. Muka surat 84, juzuk yang kelima, surah An-Nisa. Surah An-Nisa, juzuk yang kelima, muka surat 84. Puan Azirah, Assalamualaikum Ustaz daripada Hulu Langat. Waalaikumsalam Puan Azirah. Terima kasih bersama dengan kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang dah tekan button share, yang tap screen, insya-Allah. Kepada yang belum follow lagi, boleh terus tekan button follow, barulah anda akan nampak notifikasi setiap kali kita buat live ni setiap pagi. Barulah tak rugi kan, insya-Allah. Okay, baik, jom sama-sama bersama dengan saya, Puan Kamilah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dan sahabat pencipta Al-Quran semua. Baik, terima kasih kepada yang dah follow. Yang belum follow boleh tekan button follow ya. Baik, kita mulakan pagi ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik, kepada yang baru masuk, muka surat 84 hari ini, juzuk yang kelima. InsyaAllah kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Okay, kita berhenti di sini. Baik, kita lihat kepada kalimah ar-rijalu. Kalimah ar-rijalu, hukum di sini yang adanya ialah alif lam bertemu dengan huruf yang bersabdu. Alif lam bertemu dengan huruf yang bersabdu, iaitu kita panggil sebagai hukum alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah nama hukum. So cara baca dia macam mana kat sini?
Cara bacanya adalah idgham. Cara bacanya adalah idgham. Arri. So, yang menjadi masalah di sini, apabila kita nak idghamkan ke dalam huruf ra, jangan kita tebalkan ra ini. Kita kena nipiskan. Nipiskan bermaksud mulut kita tu mesti kita sengih ataupun kita seringaikan. Arri, arri, bukannya arri. Jangan bulatkan mulut. Jangan bulatkan mulut, jangan muncungkan mulut. Ya. A tu ambil saiz mulut kita. Bila kita sebut a, mulut kita akan melebarkan. Arri, kita kekalkan ra itu. Bila baris di bawah, kita lebarkan sama dengan a tersebut. Jangan jangan kita daripada a tu kita lebar, kemudian kita muncung. Arri itu jadi tebal. Di sini kena baca dengan nipis. Kenapa baca dengan nipis? Kerana ra ini berbaris di bawah. Dapat sesuatu, kalau dapat sesuatu boleh tekan komen dapat sesuatu. Okey? So dibaca dengan ar-rijalu, ar-rija, ar-rija, bukannya arri, arri. Tak boleh kita muncul. Baik, seterusnya. Okey, wa bima anfaqu min amwali. Habis itu fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mana tadi? Okey, fassalihah sama juga bertemu dengan huruf sa juga, huruf bersabdu alif lam alif lam syamsiyah. So alif lam syamsiyah bacaan sama macam tadi, cuma di sini kena baca dengan tebal jugalah. Fassa tak ada masalah di sini huruf sa. Qanitatun, yang ni tanwin 69, hafizatun tanwin 99. Bentuk lain maka hukum bacaan pun lainlah. Di sini dibaca dengan izhar. Okey, jelaskan sahaja tanwin tersebut. Qanitatun hafizatul li. Di sini kita kena hilangkan nun. Bunyi nun kita kena hilangkan. Tu ni terus pergi kepada lam. Hafizatul li. Tulli tak ada dengung. Jangan ada suara naik ke hidung. Kerana hukum di sini ialah idgham bila gunnah. Okey. Hafizallah. Habis. Kalimah Allah kena panjangkan. Okey, tuan-puan. Kalimah Allah kena panjangkan. Sebab apa? Kenapa perlu dipanjangkan kalimah Allah? Kerana di sebalik lam yang kedua ini ada tanda alif kecil. So kena baca dengan panjang pada kalimah Allah. Jangan baca dengan bima hafizallah. Tak boleh. Bima hafizallah. Hafizallah. Kena lebihkan sikit. Dia akan jadi ma'arid lis-sukun lah di sini. Dia boleh jadi hukum ma'arid lis-sukun. So kita kena panjangkan. Baik, terima kasih kepada yang tap skrin. Teruskan sahabat-sahabat semua sebagai sokongan anda kepada kami. Tekan tap skrin, tekan di skrin tu. Ada orang tanya kat saya nak tekan kat mana? Tekan kat tengah-tengah. Tekan kat ayat Quran tu. Tekan lama-lama akan naik bentuk love. Bila naik bentuk love tu, itu maksudnya kita dah tap skrin. Ataupun yang belum share, baru 3 orang share. Yang melihat ni 55 orang ni. Sahabat semua, 55 orang yang share, 55 orang yang menonton, 50 orang yang menonton, bantu saya untuk tekan button share di bawah sana. Baru 4 orang tekan button share tu. InsyaAllah mudah-mudahan lebih ramai lagi yang melihat live kita pada pagi ini. InsyaAllah. Okay, baik, kita sambung lagi tuan-puan. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun. Okey, nun bersabdu. Ketika kita sambung, dia kena baca dengan wajibul gunnah, 2 harakat di sini. Wahjuruhun, tak sempat nafas, boleh berhenti. Tanda hijau ni maksudnya bila kita berhenti kat sini kena ulang balik dah. Wahjuruhun. Kalau nak berhenti macam mana pula? Nak berhenti dia sama dengan ketika kita wasal. Dia sama saja. So kena panjangkan ketika kita berhenti. Wahjuruhun. Habis. Wahjuruhun. Satu lagi, kalau tak ada sabdu, cara berhenti dia. Wahjuruhun. Nampak beza tak? Panjang nun yang saya baca tu. Lagi sekali. Yang ni ada sabdu. Saya berhenti pada nun ada sabdu. Wahjuruhun. Kita lebihkan sikit suara dia. Okey. Kalau yang nun yang mati yang tak ada sabdu. Wahjuruhun.
Wahjuruhun. Hun terus habis suara. Kalau yang ada sabdu hun, dia bila dia berhenti tu, dia ada dia tu panjang sikit. Itu cara kita nak waqaf pada huruf nun dan juga mim bersabdu. Apa nama hukum di sini? Nama hukum di sini adalah wajibul gunnah. Tuan-tuan, wajibul gunnah. Wajib kita dengur. Dengur maksudnya suara naik ke hidung. Suara naik ke hidung. Okey, kita ulang balik. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wadribu, ini dia ada suara mengalir juga ni. Dia ada echo dia. Dia ada efek dia. Wadribuhun. Sama juga فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Sabila ma'iwat. Macam mana kita nak tahu ma'iwat? Apabila huruf yang berbaris tanwin 2, berbaris tanwin berada di akhir ayat. Sabila, ini akan jadi ma'iwat, bacaan 2 harakat. Inna Allah kana aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi. Okey, ahli berhenti dengan huruf ha, matikan huruf ha di sini, jangan pedaskan, dan matikan juga huruf ha di sini walaupun dia maksilah. Okey, ketika waqaf kita tak boleh nak baca dengan 2 harakat, tak boleh di sini sebab maksilah ini hanya berfungsi ketika bersambung sahaja. Ya di sini tak boleh nak baca dengan min ahlihi, nak berhenti tak boleh. Ya, ha itu 2 harakat hanya berfungsi ketika kita wasal, ketika kita bersambung sahaja. Ketika kita wasal baru kita baca dengan 2 harakat. Kalau tak, huruf ha ini kita baca dengan 1 harakat sahaja dengan cara mematikan. Okay, baik, kita ulang balik. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. Okey, cuba tengok pada ahliha. Berapa harakat di sini kita nak baca, tuan-puan? Tuan-puan, yang ada 40 orang pada pagi ini. Ketika saya waqaf pada min ahliha, berapakah qadar panjangnya? Sila komen. Sila komen. Saya tak nak dengar sahaja suara saya. Saya nak sambil-sambil tu menaip juga. Saya nak sambil-sambil tu, tuan-puan, sahabat-sahabat semua yang menonton bersama dengan saya ni, sama-sama kita ingat balik hukum tu. Berapa kita nak baca kat situ? Ada baca 6, ada baca 2 harakat, ada baca 2 harakat. Min ahliha, ketika waqaf. Poin dia adalah ketika waqaf. Puan Kamilah 2 harakat. Siapa lagi? Sila komen, sila komen. Berapa harakat kita nak baca ni? Min ahliha, nak berhenti di situ berapa harakat? 2 harakat. Maksudnya 2 harakat yang mempelopori. Puan Hajah Rus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Puan Hajah. Terima kasih bersama kami. Yang belum follow boleh tekan button follow untuk dapatkan notifikasi kami setiap hari kita live ini selama setengah jam, 1 hari 1 muka surat. Yang belum share lagi, tuan-puan, ada lagi yang belum share. Bantu kami share, boleh tak? Tuan-puan, bantu kami, 40 orang ni, bantu kami, bantu saya untuk tekan button share kat bawah tu. Sekejap saja. Tekan button share kat bawah tu. Terima kasih kepada yang follow. Okey, baik. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 2. Jawab 6 tu saya tak pasti kat mana. Jawab 6. Ya, sebab kalau ikutkan hukum di sini, ini adalah hukum mad wa mak jaiz munfasil. Mak jaiz dia tak ada sampai 6 harakat. Kalau haf an asim dia tak ada sampai 6 harakat, ya. Mak jaiz hanya sepanjang pun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Baca 4 ataupun 5 harakat. Yang 6 harakat tu mak lazim. Kena ingat, mak lazim baca dengan 6 harakat. Ya, tak apa tuan-puan, ya. Kalau salah tak apa, salah sekarang tak apa, tak ada masalah. Bermakna kita tahu, kita dapat sesuatu ilmu yang baharu. Tak ada masalah salah pun, ya. Jangan malu, ya. Jadi di sini biasanya ketika sambung, biasa hukumnya adalah mak jaiz. Mak jaiz dibaca 4 ataupun 5 harakat. Tapi apabila kita waqaf, tuan-puan, apabila kita waqaf, maka dia hanya dibaca dengan
2 harakat sahaja. Tahniah kepada yang betul tadi. Tahniah kepada yang betul tadi. Yang tak betul, alhamdulillah dapat perbaiki bacaan lepas daripada ni. So bila kita waqaf pada mad jaiz, kena ingat hanya mad jaiz. Dia ada satu lagi yang sama dengan dia tu. Mad apa yang sama dengan dia? Mad wajib. Kalau mad wajib, dia kena kekal panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Itu mad wajib. Kena kekal panjang dia. Tapi kalau mad jaiz di sini, kalau mad jaiz, bila kita waqaf dia akan 2 sahaja. Sebab apa kena 2 ni? Sebab alif dan juga hamzah sudah terpisah. Alif dan juga hamzah sudah terpisah. Kalau mad wajib alif dengan hamzah satu kalimah. Yang ni dah kalimah yang lain ni. Kita berhenti kalimah ni. Kita bukan berhenti kalimah ini. Kita berhenti kalimah ni. So kalimah ni sahaja yang kita berhenti. Jadi tanda panjang ni tidak berfungsi ketika waqaf pada tempat ini. Tak berfungsi. So kena tengok jugalah yang belajar simbol tu, yang belajar Al-Quran secara simbol. So kena tengok. Bukan semua ini tanda ni tanda ombak, tanda kening ni kena baca dengan panjang. Ada ketika kita, antaranya ketika waqaf di sini, kita kena baca dengan 2 harakat sahaja. Dapat sesuatu? Kalau dapat sesuatu, komen dapat sesuatu. InsyaAllah kita sambung lagi. Iyu nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Sama juga saya baca. Bainahuma 2 harakat sahaja ya. Inna Allaha kana aliman khabira. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Syai'a bunyi i di sini. Okey, kita panggil lin di sini, lin. Syai'a 2 harakat. Wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. Okey, berhenti di sini qalqalah. Junub. Waljaril junubi wassahibil janbi wabnis sabil. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Okey, satu ayat lagi. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. Kalau nak berhenti pada lam yang berbaris ini, kena hidupkan lam. Bukhl. Dia akan bunyi K-H-E-L. Khil. 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 Okey. Kita ulang balik. Alladzina yabkhaluna wa ya'muru. Tengok huruf hamzah. Huruf hamzah ni sifat dia syiddah. Sifat dia syiddah. Syiddah ni maksudnya apa? Suara putus. Wa ya'muru. Bukannya wa ya'. Itu jadi huruf ain. Wa ya'muru. Jangan naik ke hidung. Yang kedua jangan wa ya'muru. Jangan dia ada echo dia, tak boleh. Jangan ada apa kita panggil efek dia, tak boleh ya. Kena putuskan. Wa ya. Okey, boleh baca, boleh ikut bersama-sama. Wa ya'muru. Wa ya'muru. Wa ya'muru. Itu cara dia kena matikan. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih.
Wa yaktumuna, huruf kaf mati. Huruf kaf. Okey, huruf kaf yang pertama kita kena tahulah setiap huruf ni di manakah makhraj dia. Huruf kaf kat mana ya makhraj dia? Tanya sikit. Huruf kaf kat mana ya makhraj dia? Cuba jawab tuan-puan. Huruf kaf kita ulang kaji sama-sama sambil-sambil. Huruf kaf di manakah makhraj dia? Puan Suraya Al-Husna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syasha, pangkal lidah. Lagi-lagi ada lagi? Ada yang jawab halkum ke? Pangkal lidah, betul? Bagus. Huruf kaf pangkal lidah. Ya betul. Huruf kaf berada di pangkal lidah. Kita duduk di sini kalimat wa yaktumuna. Huruf kaf berada di pangkal lidah. Pangkal lidah ni ada dua huruf. Yang pertama huruf qaf, yang kedua huruf kaf. Walaupun dia sama-sama pangkal lidah, tapi kedudukan dia berbeza. Huruf kaf ni depan sikit lah. Huruf kaf ni berada di depan sikit. Kalau saya lukiskan di sini, ini lidah kita. Ini lidah kita. Ni hujung hujung. Huruf qaf ni dekat dengan anak tekak ni. Huruf qaf. Sebab tu bunyi dia dalam sikit. Qa. Huruf kaf ni depan sikit. Sini bahagian huruf tengah lidah. Tengah. Betul tak betul. Tengah ni tengah. Sini bahagian tengah lidah ni. Sini huruf kaf. Wa yak. Dia kena ada angin sikit. Tahan dulu, kemudian kita kena lepaskan angin. Kalau tak ada angin, itu dah patutlah tak lompat. Okay. Kalau ada angin, kalau tak ada angin, maksudnya dah kita menghilangkan satu sifat. Menghilangkan satu sifat ni satu kesalahan lah. Ya? Sebab tu kita kena tahu pada kurang pun makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Dan kalau tuan-puan kita ada buku untuk tuan-puan semua, mungkin ada yang nak ulang kaji ke, yang nak nampak tak beg kuning saya tu. Kita ada juga modul berkenaan dengan makhraj dan juga sifat huruf, ataupun kita panggil tahap yang ketiga. Tajwid tahap yang ketiga, ya, kita ada sediakan dalam buku e-book ini berserta dengan rakaman bagaimana nak sebut huruf hamzah, bagaimana nak sebut huruf ba, bagaimana nak sebut huruf ta, nak sebut huruf sekian-sekian, dan juga latihan daripada Ustaz Amir sendiri. Daripada Ustaz Amir sendiri. Mana Ustaz Amir tu yang ada dalam profil tu, yang comel-comel sikit tu, itulah Ustaz Amir. Saya ni bukan Ustaz Amir, saya Ustaz Ibni. Saya Ustaz Ibni. Untuk buat live pagi-pagi ni, saya yang kena buat live, ya. So nak dapatkan buku tu, bila-bila masa saja tuan-puan boleh ulang kaji cara sebutan macam mana, sifat dia macam mana, kita terangkan secara detail. So yang nak dapatkan buku tu boleh terus tekan beg kuning kami, bantu kami, ya, terus beli daripada kami, dan insya-Allah saya boleh jamin bermanfaat untuk tuan-puan semua. Okey, boleh? Jadi sini kena hidupkan hari ni. Yak ma atahumullahu min fadlih. Okey, sambung ayat yang terakhir. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Wa a'tadna, huruf ain berada di tengah halqum. Wa a'tadna, lidah berada di bawah. Jangan angkat lidah. Jangan angkat kita punya lidah berada di bawah. Kenapa tak kena angkat lidah ni? Sebab makhraj dan sifat dia tidak melibatkan lidah. Ya, makhraj dan juga sifat huruf ain tidak melibatkan lidah. Jadi lidah kita bila sebut ain, dia terletak je. Kita kena kontrol dia berada di bawah. Seperti mana kita tak bercakap, begitulah keadaan lidah kita. Berada di bawah, jangan angkat. Dia ada huruf yang melibatkan lidah kan, kena angkat. Walaupun makhraj dia ni bukan pada lidah, tetapi kita kena angkat. Contohnya huruf apa? Ada ke? Huruf apa yang tidak lidah tapi kita kena angkat dia? Ada ke tak ada? Huruf yang bukan makhraj lidah tapi kita kena angkat. Maksud kena angkat ni apabila melibatkan itbaq, apabila melibatkan isti'la. Jadi tak ada huruf yang tidak angkat lidah, makhraj dia tak ada. Maksudnya bila huruf yang angkat lidah biasanya sifat dia isti'la. Jadi huruf ain ni taklah, huruf ain kat mana? Bukan lidah ain ni.
Makhrajnya di tengah halkum. Ya betul. Makhraj dia di tengah halkum. So kita kena pastikan yang berfungsi masa tu nya ialah masa kita nak sebut huruf Ain ni yang berfungsi adalah halkum lah, bukannya lidah. Wa a'tadna wa a'tadna wa a'tadna. Lidah terletak di bawah. Okey, boleh? Huruf dal qalqalah surah, tad lantunkan dia. Huruf dal kena lantunkan hujung lidah. Kat mana makhraj huruf dal? Huruf dal ini berada hujung lidah dan hujung lidah itu bersentuhan dengan pangkal gigi kacip atas. Kita kena rasa gigi. Tad. Kita kena rasakan gigi kita tu. Okey, rasa hujung lidah sentuh dengan pangkal gigi kacip atas. Lil kafirina azabam muhina. Azabam tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Tutup mulut terus. Azabam, tutup mulut sahaja. Jangan telang bibir tu. Jangan masukkan bibir ke dalam mulut. Kita hanya rapatkan sahaja bibir. Azabam muhina. Na dibaca dengan 2 harakat ma'iwak di sini. Puan Kamilah, ain tengah lidah tawassut. Tawassut tu kita panggil sifat dia. Tawassut tu kita panggil sifat. Tengah lidah itu kita panggil makhraj. Ba, jim, dal, qaf, ta, huruf-huruf qalqalah, lantunan. Ya betul Puan Nurila. Huruf-huruf melantum. Huruf-huruf melantun. Kena lantunkan dia. Itu huruf-huruf qalqalah kita panggil. Okey, baik, alhamdulillah selesai untuk hari ini. Untuk kita live ada pagi ini. Mungkin ada sahabat yang nak tanya soalan, boleh tanya. Kita ada dalam 2-3 minit lagi. Mungkin ada nak tanya soalan, boleh tanyakan soalan. Nak tanya soalan boleh tanya. Dan insya-Allah tuan-puan, kepada yang baru masuk ni, yang belum follow lagi, boleh tekan button follow supaya sentiasa mendapat notifikasi daripada kami. Boleh dapat notifikasi makluman apabila kami melakukan live. Jadi kita buat live ni setiap hari lah. Setiap hari Ahad hingga hari Khamis. Jam 7.30 pagi. Mungkin tengah hantar cucu ke. Sambil-sambil dalam kereta tu kan. Sambil-sambil dalam kereta tu dengar sahaja. Mungkin ada ilmu-ilmu yang kita dah tahu. So kita ulang kaji balik. Dan mungkin ada ilmu-ilmu yang baru kita tahu. Yang baru kita tahu. Ya. Bila yang baru kita tahu, maka alhamdulillah sambil-sambil kita dalam kereta, tengah jam nak pergi ke sekolah ke, nak pergi ke tempat kerja ke, kan, maka kita dapat ilmu yang baru. Ya. Sebab Al-Quran ini kekal hingga hari kiamat. So kita kena belajar dia sampai hari kiamat lah. Sama ada kiamat umum, kiamat dunia, ataupun kiamat kita sendirilah. Kiamat kita ni bermaksud apa? Bermaksud kita meninggal dunia. Adam, terima kasih. Huruf ta, Ustaz, kalau huruf ta bila mati baris bawah kena baca vokal O atau nipis ya? Huruf ta bila mati baris bawah. Bila mati, bila dia mati dia tak kira lah baris depan ke, baris bawah ke, tanwin ke. Bila mati dia dikira mati. Dia tak ada tebal, tak ada nipis. Kekalkan. Huruf ta ni sifat tebal dia. Huruf-huruf yang ada sifat isti'la. Cuba sebut huruf apa yang ada sifat isti'la. Cuba komen sikit tuan-puan. Huruf-huruf yang ada sifat isti'la. Puan Suraya. Puan Suraya tu belajar saya. Puan Suraya, huruf-huruf isti'la. Cuba tulis. Berapa huruf isti'la? Huruf isti'la sama ada dia berbaris ataupun dia mati ke, maka sifat isti'la tu sentiasa ada bersama dengan dia. Dia berbeza dengan ra. Ra ni kadang-kadang dia tebal, kadang-kadang dia nipis. Sebab itulah huruf ra ni kalau kita tengok dia tak ada dalam peribahasa isti'la huruf ra. Huruf ra. Kenapa buat muka macam tu? Tak ingat ke macam mana tu? Huruf ra dia tak ada dalam peribahasa isti'la kan. Kalau kita perhatikan dia tafkhim. Tafkhim ni kadang-kadang ada tebal, kadang-kadang ada nipis. So huruf qalqalah tu, lantunan tu kena tebal juga. Lantunan tu kena tebal jugalah. Sebab sifat tebal dia tu sentiasa ada dengan dia. Sentiasa ada dengan dia. Sama ada dia baca dengan ada baris, ataupun sama ada dia kita matikan dia, maka kita kena lantunkan dia juga. Kena lantunkan dia juga.
So tak termasuk tafkhim nisbi lah. Tafkhim tu tebal lah. Macam mana ra tebal dengan ra nipis ustaz? Ra tebal dengan ra nipis, yang pertama ketika wasal. Dia ada dua bahagian, ketika wasal dan juga ketika berbaris. Ketika wasal dan ketika berhenti. Ketika wasal senang je ketika wasal ni. Apabila ra tu bagi depan, wasal ni sambung kita sambung tak berhenti. Apabila bagi depan ataupun ketika baris atas, maka itu selama-lamanya dibaca dengan baris tebal. Ru, ra, ru, ra. Kalau kita sambung, ra tu bagi nipis, bagi bawah, kena baca dengan nipis. Ri, ri. Macam ni, ar-rija, ar-ri, ar-rija. Ni kena baca dengan nipis. Okey. Dan apabila waqaf, tu payah sikit lah. Saya tak boleh terangkan sebab panjang sangat. Kalau nak jelaskan tu mungkin masa sejam kot. Kalau kelas tu, cerita tentang hukum ra ni biasanya sejam ataupun setengah jam. Bila dia waqaf tu yang menjadi keliru. Ramai yang salah dalam bab ra ni, tebal nipis ni ketika waqaf. Ni ramai yang salah ni. Ramai yang salah ra ni baca tebal ke baca nipis pada keadaan waqaf pada ra. Ramai yang salah situ. Ramai yang silap di situ. Tapi ketika wasal ni tak ada masalah. Semua dah tahu semuanya. Dia ada beberapa bahagian lah. Kena tengok huruf sebelumnya. Kena tengok juga baris huruf sebelumnya. Dia tak tengok diri ra dah. Bila waqaf ni dia tengok kepada diri ra. Dia hanya tengok sebelum dia ataupun selepas dia. Barulah kita boleh tentukan ra ini dibaca tebal ataupun nipis ya. Bal jim da qata. Itu huruf qalqalah. Ya, baju da qata. Baik, alhamdulillah. Okay, itu saja. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana bersama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat manfaat bersama. Yang baru masuk, yang belum follow, yang baru masuk, yang tak sempat dengar perkongsian pada pagi ini, tekan button follow dulu. Esok confirm naik notifikasi daripada kami. Kita buat setiap hari jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi. Satu muka surat sehari tuan-puan. Kalau kita nak detailkan ni memang tak boleh lah ya. Cuma kita ada kelas kita, untuk kelas kita panggil talaqi nama dia. Itu baru kita jelaskan satu-satu hukum ni, satu. Setiap baris ni dia ada hukum dia, dia ada nama dia, dia ada sifat dia, dia ada huruf dia. So kepada yang nak join, boleh hubungi Ustazah Huda. Nombor yang kami tampilkan tu, boleh hubungi dia. InsyaAllah dia akan bantulah. Cara mengajar sama je. Saya mengajar macam ni lah. Saya terangkan kepada pelajar saya dalam kelas tersebut. InsyaAllah itu yang berbayar lah ya. So kalau kita nak berbayar, join saja kelas free kita, tak ada masalah ya. Asalkan kita nak belajar Al-Quran, kita nak bersama dengan Al-Quran, kita nak memperbaiki Al-Quran, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi tuan-puan pada besok hari, waktu yang sama, pada jam 7.30 hingga jam 8. Dan kita masuk kepada muka surat seterusnya, muka surat 85. Walladzina yunfiquna amwalahum. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.